Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iliani binti Muhammad Nur, iaitu isteri kepada Dr. Rosli Alani. Dengan ini mengakui dengan rela hati bahawasanya saya telah keluar daripada rumah saya pada 22 hari bulan 12 2009 dalam keadaan saya sedar dan saya keluar dengan rela hati. Kami telah ke selatan Thailand untuk dinikahkan semula di sana oleh timbalan yang dipertua Majlis Agama Islam Patani. Berapa hari bulan pergi ke sana? 22 hari bulan 12 pada hari yang sama. Masuk ke Thailand tu melalui jalan biasa ataupun jalan biasa, saya menggunakan pasport. Maknanya saya ada rekod keluar masuk lah. Ya, saya ada rekod keluar masuk. Saksi, ada bawa saksi daripada sebelah keluarga sendiri? Sebelah keluarga tak ada. Adakah pergi tu secara paksa, ada yang paksa pergi ataupun dengan inisiatif sendiri? Saya keluar dengan inisiatif sendiri, dengan alasan apabila rakaman suara saya berkenaan dengan kerelaan saya keluar untuk berkahwin dengan doktor pada perkahwinan saya yang pertama tu disebarkan kepada media, maka saya mengkhawatiri perkara yang tekanan yang lebih hebat akan dikenakan pada saya lah selepas rakaman tu. Ada ahli keluarga yang tahu masa keluar daripada rumah tu? Pada 20 hari bulan 12 tak ada. Tak ada yang tahu kan? Tak ada. Berapa hari berada di Patani ni? Cuma hari itu saja. Satu hari saja. Ya. Oh, maknanya pergi itu terus selesai semua sekali lah? Ya, saya selesaikan semua sekali pada hari itu. Ada apa-apa respon daripada keluarga? Tak ada yang cuba hubungi Cik Yani ataupun tak ada? Adik-beradik ke siapa-siapa? Saya ada menghubungi adik saya melalui email untuk menyatakan bahawasanya saya keluar dari rumah dan berada dalam keadaan selamat supaya tidak timbul perasaan bimbang lah. Selepas balik daripada Patani, ada buat laporan pada polis ataupun jawatan agama tentang pernikahan dekat sana? Belum lagi, dalam proses. Kami dalam proses untuk mendaftarkan semula perkahwinan. Surat menyurat daripada Patani semua dah siap ke belum? Ada bersama saya. Ada. Okey, itu ya. Terima kasih. Okay.